Takkan semua ni Dul? Ini semua ni ah? Ini baru betul-betul kerja amal sebab bayaran dia kecek. Jom kita hantar bunga. Bawa slow je sebab nak jimat minyak kan. Sebenarnya kalau nak tarik handbrake kena end dulu. Tarik baru pergi P. Barulah saya tahu. Bagus juga lah kita buat kerja amal ni. Tapi kenapa makin lama makin sikit? Alamak, lupalah nak claim tol dekat dia tadi. Okay, selamat datang ke video Lalamove Amal Move. So dalam video kali ni kita akan cuba buat kerja amal daripada pagi sampai ke petang macam biasa dan tengok berapa yang kita boleh collect. Alright, so jom cek order yang pertama. Kerja amal yang pertama kita pada pagi ini adalah daripada Puchong pergi ke Teluk Panglima Garang. Alright, kita call dulu. Hello Lalamove. Ya. Saya on the way tapi ni nak ambil barang apa lah? Ambil mesin. Mesin besar ke? Tak besar, dia kecil je. Oh, boleh muat kereta lah. Kalau nanti tak pick up, abang terus hantar ke apa? Terus hantar. Hantar, okey boleh, thank you. Alright. Dia takut aku pergi makan dulu ke kan. So jom ambil barang. Sekarang ni kita nak pergi kedai mesin dan kita nak ambil mesin. Mesin apa saya pun tak tahu. Saya harap bukan mesin yang bukan-bukan lah Serius lah. Weh, serius lah nak bawa tu weh. Yang tu. Oh my days. Takkan binatang ni nak kena bawa. Dia takkan semua tu sekali. Ini takkan semua ni Dul. Ini berapa tan ni? Ini semua ni ah? Satu biji saja. Oh, terkejut aku siut. Ini dah 8 tan dah ni. Tinggi ah? Yalah, putus mana tinggi. Ini kereta saya pun tak tahu putus yang tinggi. Oh. Boleh tolong? Boleh. Boleh lah. Oh, beras. Ini saja. Okey, satu saja. Alright. Ini kalau lalu tol claim sini atau sana? Oh, orang yang order. Okey. Okey. Ini just modify lah. Modify ya. Modify. Bukan original je. Bukan. Pasal segala lopang. Ini dah sign. Oh, sign juga. Okey. Okay, ini hantar bagi dia ya. Alright, itu saja. Alright, thank you. Alright. Terkejut Dan. Aku ingatkan satu papan tu dia nak masukkan dalam kereta aku. Terkejut aku kan. Memang rosaklah kereta aku kalau bawa semua tu sekali. So jarak perjalanan kita 40 minit. So jom kita gerak. Let's go. Alhamdulillah kita dah sampai. Inilah lah aku lalu Klang ni. Sebab jalan dia berlubang, mendap lagi. Aku rasa orang dekat sini elok dia beli kereta kebal, kau tahu tak? Jangan beli kereta sedan ke. Takut tak panjang umur. Tapi tak apalah, benda pun dah sampai. You are arrived at your destination. Aduh, rotang betul lah. Hello Lalamove. Saya dah sampai kat depan lah. Ini ke? You pusing belakang tengok. Pusing belakang. You try pusing belakang. Ini lah. Okay. Oops. Okay. Ini barang berat tau ni. Lepas tu ini resit dia. Oh, bocor. Ya, saya ambil barang. Ambil gambar dulu Tahan. Okay, thank you. Alright. Okay, Alhamdulillah untuk job tadi kita berjaya buat RM18.58. Tapi jalan kat sini tak best lah. Aku rasa kalau dapat lagi order dekat Teluk Panglima Garang ni memang aku tak ambil lah. Mungkin sebab kereta kot. Siapa-siapa pakai SUV okey lah kan. Tapi kereta ni tayar dia nipis sikit. Risau dia meletup. Next order kita adalah daripada Port Klang ni ke Port Klang juga. Sebab susah sangat nak cari job kat sini. Ambil je lah. Hello Lalamove. Saya on the way. Ini nak ambil apa lah? Hantar makanan. Okay. Nanti saya Dah collect ke? Belum lagi. Saya baru sebab tak dapat call. Makanan. Okay, nanti saya on the way Alright. Okay, bye. Jom kita ambil makanan. Let's go. Kita ni dah sampai. Lepas tu kita nak ambil dekat mana? Jangan macam-macam. Janganlah tutup pagar. Aku nak masuk. Dia pergi tutup lah pagar. Lalamove. Ini apa dia tunduk bersujud ni. Okay, boleh buka. Jemput masuk. Rumah terbuka. Benda yang lama sangatnya. Ya Allah. Cuba kalau order Lalamove tu, barang tu dah siap sebelum order. Inilah yang dinamakan sebagai kerja amal. Baik aku buka rumah kebajikan, sama je. Background. Background. Aku pun lupa ayat apa panggil. Oh, reverse lupa. Kena reverse dulu.
Dah, sampai situ je. Asal kena reverse, aku rasa barang dia banyak ni. Kalau banyak memang terkejut lah saya ni. Saya memang kuat terkejut. Eh, ini makanan apa ni? Dodol? Ha? Apa? Dalam? Kuah. Kuah. Nasi. Okey. Ada banyak lagi So, makanan yang packaging lah Ini saja Okey. Sana bayar kan? Cool. Okay, thank you. Okey, makanan pun dah ambil. Jarak perjalanan adalah 20 minit je. Tapi loading tu lama. Tapi tak apalah. Jomlah kita hantar makanan. Let's go. Okey kak, saya dah sampai. Secara tidak sengaja tolong ambil barang tapi ada bayaran juga. Ini adalah cash order dia ni. Aku dah sampai dekat tempat yang dia pin tu lah. Tapi masalahnya, mana kedainya? Ambun pun takkan mampu. Mana manusia ni? Halo. Banyak juga ni. Seorang dua kot. Ini makanan. Ya. Makanan staff Ya. Okey. Bau sedap. Alright, terima kasih. Memang sedap. Ya, selalu ada sini lah. Oh. Kari ya? Apa, basmati? Yang ini apa tu, biryani. Biryani. Lepas tu ada yang veggie pun. Oh, okey. Boleh kah? Okey kah? Mana? Okey, saya ambil gambar dulu Okey, ambil. Okey, thank you. Alright. Settle. Alhamdulillah, order tadi kita dapat RM10.98. Payment paling sikit sekali pernah aku buat Lalamove. Sebab dia daripada tempat sini ke tempat sini juga. Tak banyak. Kerja amal yang seterusnya adalah daripada Kampung Sungai Udang pergi ke Taman Sentosa. Bayaran dia nanti aku bagi tahu. Alright? Tak angkat lah pula. Haya, ini orang kenapa tak angkat telefon takkan dua-dua telefon tak angkat. Penerima tak angkat, sender pun tak angkat. Saya muskil ni. Anda hubungi peti message. Saya tak hubungi peti. Hello Lalamove. Saya on the way. Tapi ni nak ambil barang apa? Buke. Apa buka? Buke. Buke? Oh, buke. Buke. Okay. Oh, buke flower. Faham. Okay, saya on the way lah Naik kereta kan? Ya. Okay. Alright, baik. Mana aku tahu tiba-tiba kita cakap Melayu, tiba-tiba cakap English. Manalah, terkejut aku. Buke. Bapak sempit weh jalan, ya Rabbi. Ini macam mana nak patah balik ni? Kena reverse ke? Minta maaf makcik belakang. Saya bawa slow sikit sebab saya mencari rumah ni, bukan mencari Ramli. Kita nak ambil bunga. Boleh. Nasi. Pasal apa bagi dia? Okey, baik. Ni saja. Sama. Comelnya bunga dia. Saya letak kat sini lah Jangan pergi mana-mana. Duduk elok-elok. Bunga pun kita dah ambil. Comel je bunga dia. Tapi tu lah, nak keluar daripada sini nampaknya kita kena guna reverse card. Kena gunakan segala six sense yang ada. Orang-orang kat sini pun dia reverse kan macam mana? Sampai sana nanti aku buat video balik. Alright? Jom. Bunga-bunga cinta. Tak ada tempat nak parking lah pulau. Parking sini lah Jom kita hantar bunga. Comel. Okey, dah hantar. Tapi tak ada video sebab boleh pula habis bateri. Kita dapat dalam RM13.72. Alright. Macam mana perasaan dapat bunga Sebab aku tak tahu. Sebab aku lelaki. Kalau aku dapat bunga pun, aku tengok bunga, bunga tengok aku. Gitu. Jadinya apa perasaan perempuan kalau dapat bunga? Cuba bagi 18 sebab kenapa korang suka dapat bunga. Alright. Order daripada GM Kelang pergi ke section 51A dekat Petaling Jaya. Alright. So call dululah. Hello Lalamove, saya on the way. Ni mau ambil apa Ini fruit basket. Fruit basket. Okay, saya on the way Thank you, bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Let's go. Hello Amoy, saya sudah sampai Ini benda yang kita nak ambil adalah buah. Buah apa pun saya tak tahulah. Jom kita melihat. Saya sini tak dapat lah. Ya ke? Nanti lalu tol nak claim sini ke sana? Saya kan sudah bayar dekat
Bukan. Oh itu tak masuk tol. Tak masuk macam mana? Dia exclude. Exclude bah. Dia tidak termasuk tol itu. Kalau ada lalu tol nanti I WhatsApp you. Dia punya berapa harga. Tol lah. Okey. Alright, thank you. Okey, barang pun kita dah ambil. Jarak perjalanan adalah 36 minit. Jauh juga ni. So, jom kita hantar buah kat belakang. Weh, ini kawasan apa ni? Semua tepi jalan banyak kereta weh. Takkan lancawa kot. Macam mana aku nak hantar barang ni? Nampak gayanya aku kena parking tepi lah La ilaha illallah. Macam mana ni? Oh, dekat rumah punya. Alright. Hello. Buah. Cantik buah dia. Cantik lah kereta ni. Boleh lah. Kereta lama juga tapi still cantik. Tapi tak makan minyak Hybrid dulu. Kalau saya tengok dia sama dengan Myvi sekarang lah. Boleh lah. Cantik lah warnanya. Suara repaint. Macam Mazda kan. Apa modify? Ini letak exhaust. Lepas tu body kit belakang ni. Lepas tu tepi sini. Lepas tu dekat sini pun tukar. Bumper tukar lah. Ini kereta sekarang hanya mahal. Ya ke? Tak ada problem. So far tak ada. Bawa slow je. Sebab nak jimat minyak kan. Ini hot selling lah dulu. Ya ke? Hot selling. Dia keluar 2 tahun saja mah. Then tak ada production lagi. Betul. Dan second hand semua habis. 2012 dengan 2000. Kereta. Ya. Okay lah, saya ambil dulu. Okay, boleh. Nak gambar? Ya, saya ambil gambar dulu. Okay. Okay, thank you so much. Thank you. Alright. Alhamdulillah, untuk job tadi kita berjaya dapat RM16.86. Okey lah tu. Tapi brother tu dia macam berminat dengan kereta aku. Biar aku jual kereta aku kat dia kan. Kerja amal seterusnya adalah daripada sini pergi ke PJ Old Town. Ini baru betul-betul kerja amal sebab bayaran dia kecek. Hello Lala Move. Yep. Ya, saya on the way. Ini ambil apa Inside the PJ Senior Girl, okay? What? 23. What? Wait. I'm on the way ya. Okay. Alright. Barang yang aku nak ambil ni aku pun tak tahu barang apa. Sebab masa call tadi dia pun kata yes. Apa benda yes pun aku pun tak tahu lah. Kita sudah sampai. Wow. Ni rumah ke? What is this? Nampak gayanya kita kena reverse. What ke weh? Ini apa punya rumah ni? Tak pernah tengok pun. Oh tak boleh ni. Terlalu rendah dah ni keretanya. Hello. The hill is too high lah. Ya. Tak apa bawa je lah. What is this? Food. Okay. Is this a house? No, for senior care. Oh, senior care. Yeah, for old people lah. Alright. Okay. Nice your car then you only Lalamu. Yeah, only Lalamu. Thank you Alright, thank you so much. Okay, barang pun dah ambil. Aku ingat rumah weh. Rupanya rumah orang tua. So, jom kita hantar makanan jap. Ya Allah, weh. Bau dia sedap gila. Aku rasa kat belakang ni nasi lemak ni. Dah lah tengah lapar bau nasi lemak je sepanjang bawa kereta ni. Rumah mana kita nak pergi ni? Ini ke weh? Bapak macam istana. Hello. Ada 3 barang. This a house Yeah. Really? So big. Okay, I take picture first Okay, 1, 2, 3. Thank you. Okay, untuk kerja amal tadi kita berjaya buat RM7.60. Okey lah tu. Sebab jarak pun tak jauh. Kat sini-sini je. Alright, job seterusnya daripada Taman University pergi ke Bukit Bintang. Masuk KL kita Hello Lala Move. Saya on the way. Tapi nak tahu ni barang apa kotak Bag. Backpack. Okay. Nanti saya sampai saya call balik lah Okay, yang kita nak ambil ni adalah bag. Tapi tak tahulah bag apa benda pula ni nak kena ambil luggage je. Marilah kita melihat Kutu. Dah lah sini memang tempat yang tidak boleh memaking. Aduh, macam mana? Boleh lah. Parking sikit jam je. Terima kasih kepada siapa-siapa yang bagi ilmu hari tu. Ramai yang bagi ilmu. Yang sebenarnya kalau nak tarik handbrake, kena N dulu. Tarik baru pergi P. Barulah saya tahu. Manalah saya tahu. Semoga bermanfaat kepada manusia-manusia yang lain. Semoga Allah saja yang membalas
ilmu yang anda telah berikan kepada saya. Ini bukan door to door tapi disebabkan tak boleh parking sini. Parking pun tak ada tu. Hello, Lala Move. Yeah, that's one. Can you sign for me? This one. Okay, this road got tolls, so claim here or Claim there. there. Alright. Yeah, so Alright, thank you. What is this May I know? Bag. Bag. Okay, thank you. Jadi door to door, kambing. Itulah aku cakap. Kan ini job amal. Oi. Bosok barang dia. Bismillah. Tu dia, tak pasal-pasal jadi door to door service. Aku yang kena angkut bosor belakang tu. Tapi tadi disebabkan tak ada tempat parking. Lepas tu kat belakang pula kereta beratur. Terpaksa lah ambil. Tapi sampai sana nanti, yang kau lah ambil. Aku pula nak kena pergi kat pintu kau. Tapi tak apalah, jom kita hantar. Assalamualaikum. Kak, saya dah sampai ni sebenarnya. Ini pun lebih kurang juga lah macam tadi ni. Parking pun tak ada saya rasa. Loading bay ya betul. Oh iya ke? Nak masuk loading bay ke tu? Masuk dekat loading bay. Cik, loading bay mana Loading bay mana kau? Loading bay mana? Ada banyak Ni mana? Dalam mall ke apa ni? Ini... Tengok dia punya alamat boleh bang? Boleh? Dia kata pergi loading bay, nanti dia turun. Tak tahu lah. Tak tahu dia resident ke apa, lupa lah tanya. Okey, loading bay dia ni bang. Oh, Security tu. Baju putih tu. baju putih tu. Abang parking dia, kalau dapatkan jidat, dapat jidat depan sikit pun boleh. Tak, customer tu akan turun kat situ lah. Customer akan turun kat lift di sana. Oh, Barang apa tu? barang besar lah. Ini boleh pusing ke tak boleh? Punya pusing. Boleh, kalau keluar boleh. Keluar apa tu? Nanti keluar je. Nanti dia buka. Boleh tak? Boleh. Buka je. Nanti abang buka? Okay. Okay, nasi bang. Goodbye. Laju. Brother tu tengah baik. So we'll piss off the neighbours. Sekejap Oops. Oh, okay bang, thank you. Alright. Terbaik lah brother tu. Cukurku. Tapi dah tak ada ni tempat nak parking ni. End dulu baru tarik. Okay. Kau jangan nak rosakkan gearbox kau. Kau dah lah buat lalamus 100 satu hari. Tak cukup tu. Bos, drop barang lalamus. Ni tak boleh. Tak boleh? Mana boleh? Ni boleh. Loading bay. Loading bay tu. Itu orang. Sorry, tak ada tempat parking. Terima kasih. Sama. Sekejap ambil gambar Okey, terima kasih. Alamak. Lupalah nak claim tol dekat dia tadi. Alhamdulillah untuk order tadi kita dapat RM16.15. Okey lah. Tadi nasib baik lah dia turun. Kalau tak memang aku kena sampai atas lah hantar barang dia tu. Tapi aku lupalah nak claim tol dekat dia sebab mungkin agak busy tadi. Tapi tol RM1.85 je. Tak apalah. Kita buat kerja amal hari ni. Kita belanja tol sekali-sekala. Alright, nampak gayanya itu adalah last job. Dan kita tengok berapa yang kita dapat hari ni. RM83 aja. Renung-renungkan dan selamat beramal. Hidup amal move. Bagus juga kita buat kerja amal ni. Tapi kenapa makin lama makin sikit? Itu saja untuk video kali ni. Itu je lah yang kita dapat. 6 job RM83. Terkejut aku. Kita jumpa di next video akan datang. Assalamualaikum.